Jangan loncat. Gerakkan je. Lepas tu bang? Tak bergerak tu bang. Tak bergerak. Abang nak pedas ke? Beef pepper ni tak nak pedas. Assalamualaikum bang. Salam. Bang, abang jual apa bang? Saya jual pizza. Oh, abang macam seorang je? Seorang je ni. Boleh saya tolong? Boleh. Abang berapa lama dah bang berniaga? Saya dah 2 tahun lebih lah punya pizza. Tapi memang selalu kat sini lah. Biasa saya buat event. Kalau macam tak ada event baru saya buka pop up lah. Kalau hari ni saya nak tolong, buat pizza boleh bang? Boleh, kita buat wagyu mix hari ni. Tapi bang, jual pizza ni apa struggle dia? Ambil masa yang lama untuk buat dough saja. Macam prep topping semua sekejap je. Cost dia macam bang kalau nak buat niaga pizza ni? Depends on kualiti barang tu kita guna. Lagi elok barang tu lagi mahal lah. Tepi keras ni jangan tekan Oh, keras jangan tekan. Tolak angin daripada tengah tu ke tepi. Start daripada tengah. Okey bang, macam tu okey? Okey, kita dah. nak nipis lagi? Tak apa. Yang ni biar low. Dah settle ni, angkat, letak atas nangka awak. Oh. Pasal Okey. Ini yang saya selalu tengok. Kalau tengok Netflix orang buat tu kan. So dia akan macam tu kan? Betul. Macam tu? Okey. Lepas tu awak pusing, bagi jangan loncat. Gerakkan je. Lepas tu bang? Tak bergerak tu bang. Tak bergerak. Tak bergerak tu bang. Okey, saya tunjuk kat awak. Okey bang. Untuk proses ni kita sebenarnya tak boleh lama. Minta maaf. Sebab dough ni dia tak tahan panas. Okey. So kita kena cepat lah. Okey bang, baik. So sekarang ni kita tinggal nak transfer je, nak bagi bakar, tapi ada cara dia. Okey. So kalau macam ni berapa lama masa diambil untuk masak? Tak sampai 2 minit, 1 minit lebih je. Oh ya ke? Oh Api kejap tu je. memang dah panas. So sekejap je lah. So kita ada satu customer kat depan, tapi saya tak naklah kacau sangat sebab nanti kan rosak. Oh dah siap dah. Wow. Untuk orang yang nak berniaga pizza ni bang, apa nasihat abang? Cari identiti sendiri. Jangan tiru apa yang orang lain buat. Jadi different daripada orang lain. Tak maaf saya hari pertama saya bekerja. RM35 sahaja. Terima kasih bang jual. Assalamualaikum. Ada pizza lebih, jadi abang ni minta saya bagi tester kat diorang. Abang nak pedas ke? Beef pepper ni tak nak pedas. Satu RM35. So kita bagi kalau dua RM10 lah. Nak potong berapa? Oh, akak nak ni? Boleh Ini untuk awak. Tak adik ya? Satu lagi tau. Sekejap ya. So ini dia pizza dough yang saya buat tadi. Saya buka sikit lagi. Sekali lagi tunjuk. Nampak macam not bad. Kalau abang boleh bagi saya markah 1 hingga 5, berapa saya punya markah pertolongan hari ni bang? 3/5. 3/5. Banyak perlu diperbaiki. Kena laju sikit. Kena laju sikit. Kalau lambat dia senang koyak. I see. Okey bang, terima kasih banyak bang. Saya doakan semoga maju jaya, semoga banyak customer lagi. Okey, terima kasih. Kalau abang nak assistant, boleh, contact kalau saya. ada event ke tak cukup orang saya panggil nanti. Okey, terima kasih bang. Okey, terima kasih. Okey guys, pizza dough. Jumpa next video. Bye.